Apa cerita Negeri Sembilan? Banyak cerita dari Negeri Sembilan kebelakangan ini. Mula-mula yang bersabit dengan undang-undang dan juga Yang Tuan Besar. Hari ini bersambung kepada cerita Menteri Besar pula bila 14 adun BN menarik sokongan dari menyokong kepimpinan Datuk Seri Aminuddin Harun. Ada yang buat spekulasi lah, sama ada ini percaturan politik dalaman PKR. Ada jugalah yang salahkan saya. Saya tak tahu apa-apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Kali terakhir saya berjumpa dengan Tok Min, Menteri Besar, adalah semasa sidang Dewan Rakyat yang lalu. Lepas tu memang dah tak berhubung langsung dengan dia sebab saya pun memang tak pakai WhatsApp. Jadi bila berita keluar hari ini, saya memang tak tahu menahulah, baca daripada media sahaja. Yang saya tahu Tok Min ni rapatnya dengan saya seperti abang saya sendiri dan isterinya seperti kakak kepada isteri saya. Saya hanya boleh berdoa dari jauh seperti seorang adik yang berdoa kepada abangnya. Tapi saya sempatlah pagi tadi macam mana pun telefon juga sekitar pukul 10 pagi nak tanya khabar. Dia macam biasa gelak dan gembira. Katanya baru lawat 2 sekolah. Sepatutnya hari ini ada 4 sekolah lagi yang dia nak lawat. Tapi sebab berita itu dia berhenti minum kopi dan pagi di gerai sebentar. Saya tak bimbang lah sebab Tok Min ni orang yang baik. Jauh lebih baik dari saya sendiri. Saya kenal dia masa dia duduk di rumah teres 1 tingkat pakai Exora. Selepas jadi MB bertahun-tahun pun, perangainya tetap sama macam dia masih lagi duduk di rumah teres tingkat dulu. Apa pun yang terjadi, insya-Allah tidak akan mengganggu fikiran Tok Min dan juga Kak Wan. Semuanya ada hikmah. Itu kelebihan orang yang tahu bahawa pangkat dan jawatan itu hanyalah amanah yang menjadi pinjaman. Jadi kita pun masing-masing bolehlah bertenang seperti mana Tok Min dan juga Kak Wan Hasni bertenang.